Assalamualaikum rakyat Malaysia, apa khabar? Ada isu 329,000 ton diesel dihantar kepada Filipina, bukan dari Malaysia. M-Tank. Ini adalah salah satu isu hangat setakat ni. Kenapa penjelasan KJL Malaysia? Ini dia. Ini adalah bukan diesel Malaysia ke Filipina. Ini penjelasan dia. Yang pertama, tiada urusan G2G, kerajaan ke KJL, iaitu tiada kaitan dengan Petronas, sama ada bukan keputusan kerajaan Malaysia. Ni sebab dia kata bukan dari Malaysia. Sebab apa bukan keputusan kerajaan Malaysia? Sebab apa KJL kata gitu? Kita bahasanya KJL ni tak ada membuat keputusan nak hantar barang ataupun diesel kepada kerajaan Filipina, negara Filipina. Jadi ini hasil satu penjelasan. Ini bukan urusan kerajaan Malaysia untuk usahakan pahatan minyak diesel kepada ke negara Filipina. Next. Siapa sebenarnya yang terlibat? Iaitu pembeli, itu kerajaan Filipina. Penjual Vita ataupun Syarikat Perdagangan Minyak Antarabangsa. Ini urusan kerajaan Filipina dan syarikat swasta, bukan negara ke negara. Di antara kerajaan Filipina dengan syarikat swasta antarabangsa, tak melibatkan Petronas. Jadi bukan yang urusan dengan kerajaan. Ini adalah syarikat swasta dengan kerajaan Filipina. Apa isu yang seterusnya? Minyak tu dari mana? Dari mana minyak ni? Minyak ni bukan dari Malaysia. Minyak ni bukan minyak Petronas saya gali. Ia dibeli dari pasaran global. Ia beli mana? Apa minyak ni berada di Malaysia? Sedangkan bukan dari Malaysia, sedangkan bukan dari minyak Petronas. Jadi bingung pula kita lah ni. Jadi confused kita, jadi keliru kepada rakyat Malaysia. Kenapa kita nak fikir benda ni? Adakah benda ni satu keliru? Untuk next sekali. Kenapa ada di Malaysia? Kenapa ada di Malaysia minyak ni? Malaysia hanya lokasi transit ataupun logistik sahaja. Minyak diproses, disimpan sementara sebelum dihantar ke Filipina. Ibarat ni lah, seperti stock over lah, bukan sumber. Jadinya dia penjelasan sini KJL tak melibatkan ni. Ni adalah sebagai orang tu beli dari negara lain, dia transit di Malaysia untuk dia hantar ke Filipina. Penafian KJL. Pertama, bukan minyak Malaysia, bukan jualan Petronas, dan bukan urusan kerajaan Malaysia. Ini adalah transaksi komersial antara swasta, syarikat antarabangsa, antara kerajaan Filipina. Tu nak KJL nak ayat begini. Jadi sahabat, ni penjelasan kerajaan Malaysia kepada rakyat. Jangan lupa komen, subscribe dan like dan share sekali. Terima kasih yang menonton channel ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.